Hai semua, hari ini saya nak cakap tentang satu perkara yang mungkin menimbulkan kerisauan setengah pihak, iaitu tentang satu krisis yang mana Malaysia sedang hadapi sekarang ni, satu krisis senyap. Kes bunuh diri yang semakin meningkat. Dan setiap angka itu adalah bukan statistik, tapi manusia, satu harapan keluarga. Hari ini saya nak bercakap bukan atas kapasiti siapa-siapa, tapi sebagai seorang yang pernah melalui fasa itu. Seorang yang pernah tenggelam dalam gelap dan perlahan belajar untuk naik semula. Jika anda sedang bergelut atau mengenali seorang yang melalui fasa yang sama, video ini untuk anda. Untuk pengetahuan semua, topik ini sebenarnya agak berat juga bagi saya. Tapi saya fikir kalau kita diam, itu akan buat keadaan lebih bahaya daripada kita rasa tak selesa. Dalam video ini, kita akan bincangkan 6 perkara. Pertama, kenapa kes bunuh diri meningkat di Malaysia? Bagaimana rasanya berada dalam kemurungan? Sains di sebalik rasa putus harapan? Kisah peribadi saya, apa yang benar-benar membantu berdasarkan kajian dan pengalaman, dan yang terakhir adalah saluran bantuan yang berada di Malaysia. Mari kita mulakan. Seperti yang ramai tahu, depression merupakan perkara tabu di Malaysia, apatah lagi bunuh diri. Perkara bunuh diri lagilah dianggap tabu. Ramai yang tak mahu bincangkan perkara ni. Namun, kalau kita mengelak, tak boleh membuatkan isu ini hilang. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita dapat lihat ramai remaja dan dewasa melaporkan tekanan melampau. Masalah ekonomi, pengangguran, burnout akademik, tekanan kerja dan penjagaan keluarga meningkat. Pandemik meningkatkan isolasi sosial dan rasa tak berharga, dan juga ramai yang takut untuk mendapatkan bantuan kerana stigma masyarakat dan juga salah faham agama. Hakikatnya, kemurungan itu bukan kelemahan. Fikiran bunuh diri juga bukan dosa peribadi. Itu adalah simptom. Tanda otak dan badan berada di bawah tekanan biologi dan emosi yang ekstrim. Ramai sebenarnya yang fikir bahawa kemurungan ni sama dengan kesedihan. Sebab tu kadang-kadang orang kata, aku depressed lah hari ni. Tapi sebenarnya bukan dia mengalami depression. Tapi sebenarnya depression ni adalah satu perkara yang jauh lebih mendalam. Sebagai seorang pesakit depression, saya boleh katakan depression itu membuatkan kita rasa penat. Badan rasa berat, macam kalau berjalan dalam lumpur, macam tu lah rasa berat dia. Otak rasa kabur, susah nak fokus, tidur tak teratur, kadang-kadang tidur terlampau lama, kadang-kadang tak boleh tidur. Selera makan pun berubah. Rasa gembira memang tak ada langsung lah. Tugas kecil rasa macam nak pergi hiking. Padahal nak bangun dari katil pun rasa berat. Senyum depan semua orang, tapi dalam rasa kosong, rasa tak boleh rasa apa-apa. Rasa bersalah untuk benda paling kecil. Contoh macam lambat datang, lambat sampai meeting. Sebenarnya tak boleh bangun dari tidur hari tu. Tapi kita lambat sampai. So kita akan rasa amat bersalah. Padahal bagi orang sekeliling tak ada apa-apa pun. Dan perkara paling menakutkan adalah anda mula percaya bahawa kalau aku tak ada dalam dunia ni, maybe keadaan akan lebih baik. Bukan sebab nak mati, tapi sebab tak tahu macam mana nak terus bertahan. Dari kajian dan pengalaman saya sendiri, tekanan kronik boleh meningkatkan hormon kortisol. Kortisol akan mengganggu tidur, selera dan ingatan. Sebab tu kadang-kadang kita mudah lupa. Keradangan dalam badan menjejaskan otak. HbA1c atau gula dalam darah yang tak stabil menyebabkan mood juga tidak menentu. Yang tu saya memang alami sendirilah. Trauma mengubah rangkaian saraf. Kesunyian mengaktifkan bahagian otak yang sama dengan kesakitan fizikal. Burnout boleh meniru simptom kemurungan klinikal. Bila otak terlalu tekan dan rasa putus asa,
akan timbul. Putus harapan bukan tentang kelakuan. Ini adalah keadaan neurologi. Bila memahami perkara ini, saya berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Sebab saya rasa pada waktu itu saya lemah. Tapi berdasarkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, saya sebenarnya adalah sakit. Ini mengubah persepsi saya terhadap diri sendiri. Ini adalah kisah saya dengan kemurungan. Lama, saya tetap bekerja, tetap mengajar, masih tersenyum, tetap menjalankan tanggungjawab. Tapi dalam hati saya rasa amat penat. Teramat penat, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap hari, rasa bila nak bangun tu rasa macam nak angkat satu batu yang besar. Malam saya berfikir benda-benda yang pelik-pelik, yang menyerabutkan kepala. Pada masa yang sama, saya rasa diri tak berguna langsung. Kenapa fikir macam tu? Kenapa harus aku fikir macam tu? So, apa yang menyelamatkan saya? Saya mengakui saya perlukan bantuan. Bukan sekadar kata-kata sabar, bukan sekadar doa je, tapi bantuan profesional. Perkara kedua, memahami tubuh badan saya sendiri. Bila saya lihat HbA1c saya naik, tidur saya hancur, stres saya tinggi, baru saya faham kenapa mental health saya merosot. Minda dan badan tak boleh dipisahkan. Nombor 3, mengizinkan diri untuk berehat. Bukan malas, tapi lebih kepada penyembuhan. Nombor 4, mengelilingkan diri dengan orang-orang yang betul. Yang mendengar tanpa menghakimi, yang mengingatkan saya tentang saya masih berharga. Yang mengingatkan saya tentang kenapa saya perlu wujud dalam dunia ni. Nombor 5, menemukan semula tujuan hidup. Saya sedar ramai yang melalui benda yang sama. Jika pengalaman saya dapat selamatkan seseorang, itu pun sudah cukup. Untuk keluar daripada kepompong depression tu sendiri dan bagi mengelakkan perasaan rasa tak berguna dan rasa ingin hilang dari dunia ni, ada beberapa cara yang saya buat berdasarkan kajian dan pengalaman saya. Pertama adalah jumpa profesional, iaitu pakar psikiatri, kaunselor, pakar psikologis. Yang tu memang amat membantu. Mereka akan bagi ubat yang sewajarnya kepada anda, dan dengan makan ubat tu tanpa mendengar kata-kata negatif, tak perlu makan ubat ke apa, anda boleh keluar daripada kepompong depression. Selain daripada tu, perbaiki tidur. Ini adalah asas penyembuhan. Stabilkan gula dalam darah juga penting, kerana ini amat mempengaruhi mood. Anda juga boleh exercise. 10 minit saja sudah mampu mengubah neurokimia. Saya juga mengamalkan pengambilan omega 3 supaya mengurangkan keradangan. Dan juga pagi-pagi saya suka buka tingkap supaya cahaya matahari masuk, dan cahaya vitamin D tu kita dapat mengurangkan kemurungan juga. Tulis jurnal pun penting supaya anda dapat meluahkan rasa ketidakpuasan hati, rasa sedih ke dalam buku yang kita rasa kita boleh percayakan lah. Yang kalau kita nak share, kita boleh simpan di tempat orang tak tahu. Dan jangan biarkan diri bersendirian. Kalau ada seorang kawan pun dah cukup. Jika anda ada fikirkan bunuh diri, ini adalah kecemasan, bukan dosa. Dapatkan bantuan segera, terus pergi ke emergency. Sebab ini bukan perkara main-main. Jika anda pernah terfikir, aku penat sangat, penat dah, semua akan lebih baik kalau tak ada aku kat sini, aku dah tak mampu, tolong ingat satu perkara, ini bukan suara sebenar anda.
Ini adalah suara otak dalam kesakitan. Anda seorang yang penting. Anda bernilai. Anda patut terus hidup. Jika anda tidak tahu ke mana hendak pergi, anda boleh dapatkan bantuan. Kalau di Malaysia, kita ada talian HIL 15555, Befrienders KL 03 7627 2929 dan juga Jabatan Kecemasan hospital terdekat. Anda terus pergi ke sana. Jika takut hubungi profesional, cakaplah dengan seorang kawan, ahli keluarga atau siapa yang anda percayai. Jangan pendam. Perkara ini amat serius. Kemurungan tidak memilih mangsa. Ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Pelajar, ibu bapa, pekerja, profesional, bahkan saintis dan juga pensyarah. Saya bertahan dan video ini mungkin boleh menyelamatkan seorang. Bagi saya, pengorbanan saya berbaloi. Anda bukan beban. Anda bukan bersendirian. Dan kisah anda masih belum tamat. Tarik nafas dan jangan mengalah. Penyembuhan itu perlahan. Tapi percayalah, ia mampu kita lakukan. Anda layak untuk melihat masa depan anda. Jika video ini membantu anda, komen, saya memilih untuk terus hidup. Kongsikan dengan kawan-kawan yang bergelut. Boleh like dan subscribe untuk maklumat selanjutnya. Saya sayang anda. Saya rasa bersyukur anda masih ada di sini. Take care.